Let's just say ada satu company, dia jumpa kau, dia nak sponsor kau kereta ni. Dia kata, okay bro, kau pilih kereta apa-apa kau nak, aku boleh bagi kau sponsor, tetapi syaratnya kau boleh pakai hanya 3 bulan sahaja. Kau pun excited lah pilih kereta idaman kau. Alhamdulillah dapat kereta baru ni kan. Walaupun bukan kereta kau, tapi dalam masa 3 bulan tu kau akan jaga betul-betul. Make sure dia bersih, tak ada cala, memang perfect condition, luar dalam mesti cantik. Betul. Kenapa kau jaga bersih? Pasal kau tahu value dia. Apa aku nak sampaikan kat sini? Kereta ni bagaikan kita punya minda, kita punya mindset. Allah dah beri kita satu minda, satu kuasa, tetapi tak ramai antara kita yang jaga kita punya minda ni macam kita jaga kita punya kereta idaman. Minda kita ni lagi mahal daripada kereta idaman kau atau apa-apa yang kau boleh bayangkan. Jaga mindset kau ni. Allah dah anugerahkan kita minda ni.